Biasa sebut Kuala Lumpur ni yang asaskan siapa? Ya Aloy. Ya Aloy ni adalah kapitan Cina yang ketiga. Tak logik sebab dia kapitan yang ketiga. Dulu orang Melayu lah yang membuka Kuala Lumpur. Sejarah orang Melayu lebih awal di Kuala Lumpur tahun 1850 lagi. Macam mana indikator dia cakap kita malas tu? Bukanlah tidak bekerja, tidak mahu bekerja di bawah British. Dan mereka ni bukan sekadar melombong beriktimah, tapi membangunkan bandar. Walaupun kita nampak kita ni modern, kita dalam keadaan yang struggle. Kita hari-hari memikir apa yang kita boleh buat untuk kita survive. Di Kuala Lumpur, struggle-nya untuk orang Melayu duduk kat situ. Dulu Kuala Lumpur adalah bandar orang Melayu. Macam mana dia boleh berubah kepada bandar kolonial ya? Macam mana boleh terjadinya transisi? Perebutan kawasan antara kongsi-kongsi Kelat Cina. Dikatakan masa perang tu Kuala Lumpur habis. Kesan dia adalah kepada orang Melayu yang berada di Kuala Lumpur. Dihalau jadi pelarian. Kalau kita cakap sekarang ni lah, dia akan jadi isu racism. Saya bersama dengan saudara Fahmi Barudin daripada Iris Institute. Saya pun tak nak bercakap panjang, jadi kita terus kepada soalan yang pertama, iaitu kalau kita tengok kenapa bandar ni sangat penting dalam isu kalau kita cakap untuk pembinaan kuasa dan juga peradaban sesebuah bangsa itu sendiri. Terima kasih atas jemputan dalam podcast kali ini. Bila kita bercakap ataupun bila kita membicarakan konteks bandar, jadi orang bertanya kenapa kita nak bincang tentang bandar kan, waktu orang lain tengah sibuk kibar bendera, bincang semula tentang perjuangan nenek moyang kita membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan British. Bila mana kita membicarakan tentang penjajahan British, yang kita ingatlah tahun 1874 kita sign perjanjian Pangkor di Perak yang hanya membuka kepada campur tangan British di Perak, di Selangor, di Pahang dan seterusnya di negeri-negeri lain di tanah Melayu. Satu unsur yang kita kena faham, itu adalah satu bentuk penjajahan secara politik. Okay. Pada masa itu Sultan walaupun kita kata tidak diturunkan, masih ada Sultan dan sebagainya, tetapi yang berkuasa menentukan dasar polisi, tanah, ekonomi, penduduk bukannya kita, tetapi penjajah British lah. Dan ada negeri yang memang secara langsung ditadbir direct di bawah British, contohnya macam di Pulau Pinang, di Singapura, dan juga di Melaka lah. Dan bila saya sebut elemen bandar dalam legasi penjajahan, dia ada satu benda yang sebenarnya bila disebut tentang bandar dalam konteks penjajahan, kita menamakan sebagai bandar kolonial. So bila bandar kolonial ni, dia bukan gambaran kita bandar kolonial macam contoh macam bangunan-bangunan British contohnya lah kan. Tapi kolonial tu adalah satu bentuk, maksudnya kolonial tadi satu konsep, satu bentuk penjajahan. Satu bentuk penjajahan. Yang kita sebut juga berlaku di tanah Melayu. Dia bukan saya sebut penjajahan politik saja, tetapi berlaku dalam aspek-aspek penting dalam pembangunan dan juga kehidupan orang Melayu sendiri. Dan identitinya, ekonomi, dan dalam bandar semua perkara itu berlaku. Sebab apa bandar penting dalam kita punya perbincangan pada hari ini adalah kerana di bandar semua kalau sebuah negara lah, bajet paling besar yang diturunkan kepada infra adalah di mana? Di bandar lah. Pusat pentadbiran di mana? Di bandar. Di mana universiti yang paling top ataupun yang paling yang terbaik di sebuah negara? Di bandar. Dia takkan buat universiti di tengah-tengah hutan ataupun di tengah pedalaman. Satu sebab faktor infra sebagainya, satu bajet. Dan dari sudut budaya, contohnya kalau orang luar datang ke negara kita, dia akan melihat apa dulu? Bandar lah. Dan mungkin kalau dalam konteks bandar Kuala Lumpur lah, yang menggambarkan apa yang dia faham tentang Malaysia ni apa. So di sinilah kita kata bandar ni penting, dan di sinilah pusat kuasa yang sebenar. Contoh pentadbir, dia takkan duduk di tempat yang bukan strategik kan. Diplomat akan datang berjumpa dengan ketua negara di bandar-bandar. So bila sebut tentang bandar, saya sebut dia ekonomi, identiti dan sebagainya, dia adalah pusat kuasa yang di mana siapa yang menguasai bandar, dia menguasai negara. Ada satu hakikat yang kita kena faham. Dan dalam konteks bandar ini juga, mana-mana bangsa ataupun mana-mana negara yang telah mencapai tahap kemajuan yang kita kata unggul lah. Kalau kita lihat hari ni macam di dunia negara-negara maju, di Eropah, di mana lagi, China contohnya, ataupun Jepun, mereka memiliki bandar-bandar yang pesat membangun, yang besar kan. So mustahil kita kata mana-mana bangsa ataupun mana-mana negara telah mencapai kemajuan tanpa ada bandar yang saya kata tadi, bandar yang bersifat yang unggul lah, dari sudut infranya, ekonominya, di sudut yang kita nampak gah dan sebagainya. So menunjukkan bahawa sebenarnya bandar ini juga berkait rapat dengan jatuh bangun sesebuah bangsa atau sesebuah negara. Kita cakap kalau tengok keadaan di bandar sekarang ni macam
kebanyakannya dimonopoli oleh sesetengah. Kita nak buang sikap rasism ni, kita bukan tak nak. Kita bukan nak cakap isu rasism. Kita kena faham lah. Tapi dalam masa yang sama kita kena faham juga realiti sebenar kehidupan bandar kita lah. So fokus kita tengok di, contoh saya boleh cakap di Kuala Lumpur lah. So kita nampak sebenarnya struggle-nya untuk orang Melayu duduk kat situ. So adakah realiti benda tu selari dengan apa yang konteks yang Fahmi cakap tadi lah? Iris sendiri pada tahun 2019 sebelum COVID, kita telah buat kajian tentang pembandar kolonial. Jadi antara kajian kes yang kami buat adalah di Bandar Kuala Lumpur lah. So kalau kita lihat Bandar Kuala Lumpur hari ni, pada wajah hari ni, sebenarnya pada awal-awal penubuhan dan dibuka jauh berbeza seperti mana yang ada pada hari ni lah. Yang kita nampak moden, nampak padat, penuh jam contohnya lah. Okay. Kalau kita lihat sejarah ini, saya quote dalam kajian kami dalam buku Pembandar Kolonial, Pengurusan Bangsa Melayu. Kita quote kajian yang telah dibuat oleh sarjana yang lebih awal lah, Prof. Abdul Razak Lubis, tentang Sultan Puasa. Dia menceritakan bagaimana sejarah orang Melayu di Kuala Lumpur membangunkan kehidupan mereka. Iaitu kalau kita lihat, biasa sebut Kuala Lumpur ni yang asaskan siapa kan? Orang sebut Yak Aloy. Yak Aloy ni sebenarnya kalau tengok adalah kapitan Cina yang ketiga di Kuala Lumpur. Which is tak logik pun dia pengasas sebab dia kapitan yang ketiga. Itu tahun 1880. Jadi kapitan yang ketiga lah. Kalau kita lihat sejarah orang Melayu lebih awal di Kuala Lumpur, tahun 1850 lagi. Telah ada Sultan Puasa, ada Raja Asal yang merupakan orang Melayu Mendeling yang datang kebanyakannya daripada Sumatera. Ni tahun awal 1800 lah. Mereka relocate dan juga berhijrah. Pada masa tu orang Melayu, dulu Melayu mana ada pasport apa semua kan. Kita boleh rentas je antara Sumatera, Tanah Melayu, Jawa dan sebagainya sampai ke Sulawesi. Sebab itulah kita punya Melayu ni macam-macam kaum kan. Ada Bugisnya, ada Banjar. Tu balik boleh pada cerita Kuala Lumpur. So yang membuka Kuala Lumpur pada peringkat awal tu orang Mendeling. Orang Mendeling, orang Rawa dan juga orang Mendeling. Dan juga sebagai orang Minang lah di Kuala Lumpur. Dan antara aktiviti ekonomi utama mereka, iaitu orang Mendeling lah, ialah melombong biji timah. Mereka dah ada ilmu lah melombong biji timah 1850 lagi. Yang kita dah ada rekod. Memang biji timah di Kuala Lumpur ini telah dihasilkan dan dipasarkan ke Singapura sebelum dijual ke pasar antarabangsa. Maknanya waktu itu orang Melayu dah ada sistem macam mana mereka nak lombong biji timah, diproses dan kemudian dipasarkan di pelabuhan antarabangsa pada masa itu Singapura lah. Lokasi dibuat di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Antara disebut yang tapak utamanya adalah di Ulu Kelang dan juga di Sungai Besi. Di mana sampai ke hari ni pun kawasan tu antara kawasan yang masih lagi memiliki banyak sumber biji timah yang tak diusahakan lagi lah. Yang menunjukkan sebenarnya sebelum mana kita nak nampak gambaran Kuala Lumpur yang sebagai bandar moden pada hari ini, dulu orang Melayu lah yang membuka Kuala Lumpur. Dan mereka ni bukan sekadar melombong biji timah, tapi membangunkan bandar. Dalam catatan British ni telah menceritakan bagaimana Sultan Puasa dan pada masa itu Raja Asal membangunkan infra di Kuala Lumpur. Dia buat sistem pengairan, dia buat sistem perpaipan daripada sumber air sungai pada masa itu sampai ke rumah-rumah menggunakan ilmu pada masa itulah. Maksudnya air sampai ke rumah tu ada sistem pengairan, ada sistem jalan, ada sistem permatang. Permatang ni macam kalau dalam dekat bendang ni batas antara padi-padi tu kan, dibangunkan. Dan pada masa itu mereka membangunkan pertanian padi. Itulah teknologi pada masa itu. Itu teknologi dan kehidupan mereka sustain pada masa itu. Dan kalau kita lihat contohnya di Bukit Nenas, antara pendapatan awal orang Mendeling, mereka menanam nenas di situ yang hari ini dah jadi tapak menara Kuala Lumpur lah. Yang kalau kita lihat, maksudnya dulu Kuala Lumpur adalah bandar orang Melayu. Tapi macam mana tadi macam tuan sebut, macam mana dia boleh berubah daripada bandar Melayu kepada bandar, kita kata bandar kolonial ya. Betul. Maksudnya dia ada satu tempoh lah. Orang Melayu yang membangunkan dan kemudian ada kolonial. Betul. Bandar kolonial. Betul. So fasa transisi tu maksudnya bila tu? Dan macam mana boleh terjadinya fasa transisi tu? Jadi bila kami melaksanakan kajian dalam buku Pembandar Kolonial, kita melihat antara puncak awal kepada penghapusan mana-mana bangsa pun adalah peperangan lah. So pada masa tu kalau tuan Syed ingat dulu kita belajar dalam buku sejarah tentang perang Kelang. Allah mungkin tuan ingat atau tidak ingat. Tentang perang Kelang antara Raja Mahdi
Dan masa tu Raja Abdullah dan Sultan Abdul Samad lah. So nampak macam perang saudara antara perang saudara antara bangsa Melayu lah. Okay. Sebab Raja Mahdi ni merupakan, tak silap saya, menantu kepada Sultan Abdul Samad. Yang Raja Abdullah ni anak saudara, lebih kurang macam itulah. Kalau nampak macam perebutan tata antara ni kan, kawasan. Tapi satu sudut yang lain, sedang berlaku juga perebutan kawasan antara kongsi-kongsi Gulat Cina, iaitu antara Gihin Haisan. Dan pada masa sama, kalau kita lihat di Perak sedang berlaku perang Larut tahun yang sama. Dan di Negeri Sembilan, di Lukut, berlaku pembunuhan beramai-ramai oleh kumpulan kongsi terhadap pelombong-pelombong Cina dan Melayu di Lukut. Jadi menunjukkan ada satu layer lagi yang kita nampak, yang Perang Kelang ni akhirnya daripada yang dikatakan perebutan tata dan juga perebutan kawasan antara kongsi gelap Cina ni, juga adalah kesan dia adalah kepada orang Melayu yang berada di Kuala Lumpur pada masa itu. Dikatakan semasa perang itu, semua orang Melayu itu hampir semuanya meninggalkan Kuala Lumpur. Mereka lari sama ada ke Perak, ke Pahang, dan paling dekat mereka lari ke Ulangat lah, di kawasan Kajang, Semenyih. Tapi adakah disebabkan benda tu bermulanya transisi? Sebab kalau kita tengok yalah, kalau kita nak cakap zaman sekarang, maksudnya macam mana, adakah start daripada situ bermula transisi, ataupun memang kita ni memang sebenarnya realiti kita sekarang ni memang disebabkan pegangnya ekonomi tu oleh bangsa lain, disebabkan tu, adakah tu punca dia? Saya boleh kata kebanyakan punca di situ. Kebanyakan punca daripada sejarah awal sebelum British masuk sebagainya. Bila berlaku orang asal dihalau, kesan daripada mereka jadi pelarian perang. Jadi bandar tu kosong. Mereka sebab faktor keselamatan dan sebagainya, mereka terpaksa meninggalkan Kuala Lumpur yang pada masa tu jadi battlefield. Dikatakan masa perang tu Kuala Lumpur habis. Jadi macam kita bayang negara yang hari ni macam contoh Gaza, kena bom habis lah. So jadi pelarian. So kesan daripada perang itu, bila dia nak bina semula bandar Kuala Lumpur ni, yang dilantik pada masa itu adalah Kapitan Ahloy untuk membangunkan semula Kuala Lumpur dengan kerjasama British. Okay, so British memberi ruang kepada Kapitan Cina ini untuk menstrukturkan semula bandar Kuala Lumpur. Dan apa yang berlaku pada penstrukturan itu adalah, daripada saya sebut tadi, orang Melayu dah buat lombong di Ulu Kelang, di Sungai Besi, dan ada pendapatan di Bukit Denas, di tanam pertanian, di Setapak pada masa tu ada sawah padi. Bila mereka balik, kawasan yang dulu mereka duduki akhirnya telah distrukturkan semula dan jadi bandar Cina. Tapi itulah, kalau kita cakap sekarang ni lah, dia akan jadi isu racism bila kita cakap ya Ahloy pun ialah bangsa Malaysia juga. Betul. Tapi kalau kita faham juga konteks pada masa itu, Malaysia belum ada pun. So in terms of sejarah, kita sebenarnya ada fakta yang sebenarnya ditulis dalam. Kita bukan sebut isu racism ni yang kita yang mengada-ngadakan cerita. Kita ambil catatan daripada polis-polis British ni. Pada masa itu macam J.M. Gulick, Anderson menulis tentang sejarah Selangor. Jadi sebenarnya fakta-fakta yang disebutkan tu adalah fakta yang memang ditulis dalam rekod-rekod British ni, bukan satu benda yang kita mengada-ngadakan. Dan bila sebut dalam konteks bandar, memang dia akan mula memula dengan perang yang menyebabkan akhirnya penduduk asal ni keluar. Tapi ada juga keadaan di mana dalam konteks Kuala Lumpur juga bukan sekadar itu. Iaitu bila mana British datang 1874, kalau mungkin tuan saya ingat, Penjara Pangkor masuk di Perak, dan pada masa yang sama juga di hujung tahun 1874 mereka mula masuk di Selangor. So bila mereka masuk di Selangor dikatakan sebagai penasihat kepada Sultan, ataupun menjadi orang kanan Sultan Selangor pada masa itu, mereka telah memperkenalkan banyak undang-undang tanah misalnya. Contohnya, kalau sebelum ni orang Melayu boleh melombong dengan Sultan punya mandat atau restu Sultan, sekarang ni mereka kena minta kepada British untuk dapat lombong. Yang orang cakap perjanjian Pangkor ni macam perjanjian yang berat sebelah tu. Dia memang perjanjian untuk menjajah negara kita lah. Dia bukan buat soal tak sebelah. Dia memang perjanjian yang memang membuka jalan untuk masuk ke tanah Melayu secara legal. Jadi di sini kembali kepada konteks tadi. Contohnya, orang Melayu sebelum ni boleh melombong, macam orang Rawa dan Mendeling yang melombong di Kuala Lumpur, terpaksa minta lesen kepada British. Tapi sudah tentu lah, kalau British tak mahu mereka dapat lesen, mereka tak dapat lesen. Dan mereka tak syarat, orang British tak syarat, kalau nak melombong, dia orang kena ada modal yang besar. Yang pada masa tu orang Rawa dan Mendeling mesti tak ada modal besar sebab mereka lepas perang.
meninggalkan harta, habis rumah apa semua. So logiknya tak ada modal. Dan pada masa itu di Singapura yang menguasai ekonomi perdagangan apa semua tu adalah tycoon-tycoon Straight Chinese ataupun Cina peranakan ni lah. So diorang ni lah yang yang ada modal. Dan diorang yang membayar, kalau istilah dia, membayar kepada laukeh. Laukeh dan token-token lombong. Laukeh ni lah yang pinjam duit daripada tycoon-tycoon Cina macam Tan Kim Cheng, yang kalau kita tengok dalam sejarah Singapura ni antara tycoon-tycoon awal lah yang kepada kaya sangat, kaya raya, macam Yahudi di Eropah, kaya raya. Dan mereka dah yang bagi pinjaman kepada laukeh-laukeh lombong ini. Dan laukeh-laukeh ni lah yang bawa buruh-buruh Cina yang miskin, yang berhutang, yang jadi hamba perang semua daripada tanah besar Cina ke negeri-negeri Melayu. Mereka nak jadi kuli. Dan kalau kita lihat juga sebab apa lombong-lombong Cina ni lebih thrive ataupun lebih maju daripada Melayu pada masa tu, sebab mereka ni satu buruh yang ramai. Kemudian mereka ni datang, biasanya tidak datang bawa keluarga. Mereka datang memang jadi buruh yang macam kita tengok orang Bangladesh hari ni lah. Bukan saya nak menghina kan, tapi secara konteks pada masa itu begitu juga. Mereka datang seorang, tak bawa keluarga. Kalau ada pun mungkin tak ramai. Jadi macam mana mereka boleh sustain di Tanah Melayu ni? Dijual pada masa sama candu, judi dan juga itulah benefit yang dia bagi tu kan. Itulah benefit yang dia bagi untuk mereka boleh barely survive kat sini. Mereka memang hidup menderita, bayar gaji murah, ada harta memang tak dapat gaji sebab berhutang. Jadi banyak hutang di tanah besar. Maka dia nak bayar hutang tu, bayar gaji dia semua diambil oleh dia punya lokeh lah, toke-toke lombong dia. Dan saya rasa bila Fahmi sebut pasal kedatangan orang asing, ataupun tadi kita cakap kita umpamakan seperti Bangladesh, ataupun kita cakap macam isu sekarang ni, kalau saya tengok di tapak-tapak sekarang ni, isu dia ialah lambakan orang luar. Lambakan orang luar tu okey lah untuk general worker, tapi kita tak faham kenapa macam mana diorang boleh datang ke negara kita ni, ialah dengan seorang meninggalkan keluarga dengan waktu yang lama kan. Macam contoh sekarang ni bukan sekadar Bangladesh tau, dia China pun dah start. Maksudnya diorang datang dengan satu gerombolan diorang. Contoh kita cakap CRL lah kan. Macam mana dia boleh tinggalkan keluarga dalam keadaan 6 bulan? Adakah konsep yang kita cakap candu tadi tu masih di aplikasi? Tapi mungkin dalam konteks yang sekarang ni saya tak tahulah apa yang diberi. Macam mana dia boleh meninggalkan keluarga dalam tempoh masa yang lama untuk berada di Malaysia? Dia satu konsep buruh ni di sisi kapitalis lah. Buruh ni adalah komoditi yang boleh disusun, dijatuhkan mengikut apa yang mereka mahukan. Dan sebenarnya tanpa kita boleh tolak, keadaan di negara mereka sebenarnya lagi susah daripada, sebab tu mereka sanggup datang ke negara lain. Kita pun dah selesa duduk Malaysia, takkanlah kita nak berhijrah kan. Tapi sebab mungkin faktor gaji rendah, faktor tekanan, faktor perlukan bayar hutang sebagainya, kita terpaksa berhijrah, meninggalkan tanah air untuk pergi ke kerja di tempat lain yang lebih baik. Dan itulah realiti yang berlaku juga pada masa itu dalam konteks sejarah dan juga pada hari ini. Kalau kita tanya pada kawan-kawan Bangladesh di luar semua, sebab apa mereka sanggup tinggal bertahun-tahun? Sebab susah cari pekerjaan kat sana, nak dapat boleh bagi duit pada keluarga, perlu sahur keluarga. So tekanan itu menjadikan mereka sanggup datang. Dan kalau kita dalam contoh tersebut tadi, dalam sejarah kita ada faktor candu, pelacuran dan judi lah, untuk dia at least boleh survive lah di sini. Mungkin sekarang ni benda itu telah berubah ataupun telah berevolusi kepada bentuk yang lain lah. Mungkin sekarang ni orang yang simple lah, manusia boleh hidup dengan gadget pun dia boleh hidup. Contoh simple je. Mungkin ada certain mungkin dia akan perlukan itu, tapi mungkin ada certain dia boleh barely survive dengan gadget. Hatta kalau kita tengok trend di dunia sekarang ni pun, buruh-buruh yang kerja teruk kan, dia punya escapism dia adalah pada dia boleh buat live malam-malam. So kita kata the drugs ni telah berevolusi berubah. Tapi tidak melakukan kemungkinan yang itu juga masih kekal. Sebab itu kalau kita lihat dulu orang Melayu walaupun bekerja di lombong, walaupun membangunkan lombong, tetapi mereka mungkin tak perlukan kepada yang sebut tadi, candu, kepada judi, kepada pelacuran dan sebagainya untuk mereka meneruskan kehidupan. Sebab mereka ada keluarga. Contohnya kalau orang meneling pindah daripada secara berseorangan pun, mereka boleh kahwin dengan orang tempatan, dan itu pun berlaku. Jadi
beza dia dengan buruh-buruh Cina ni, mereka terpaksa bergantung kepada itu, dan sebab itulah mereka boleh thrive. Mereka boleh kerja working long hours daripada pagi sampai malam contohnya untuk melombong. Tapi orang Melayu dia ada kehidupan di yang lain. Dia ada keluarga dia. Dia ada dia kena solat 5 waktu. Dia kena, kalau ada community punya aktiviti, masyarakat punya aktiviti, dia kena attend, dia kena hadir. Tak sama macam buruh-buruh Cina. Dan sebab itulah, dan bila disebut bahawa Melayu dimalas, daripada dulu kita tengok kan, Betul. persepsi dia hatta ditulis dalam buku-buku kolonial tentang Melayu ini bangsa yang malas bekerja, suka berehat. Contohnya catatan simple Saya pun pernah dapat komen tu. Tapi itulah macam mana indikator dia cakap kita malas tu. Betul. Ada satu catatan saya ingat buku tu saya tak ingat tajuk dia. Dia menceritakan seorang British punya resident datang melawatkan kampung. Dia datang pada waktu tengah hari atau petang. Dia tengok orang Melayu tengah duduk dekat pangkir rumah, tengah isap okok lah kan. Isap okok dengan menjahit jala. Tengah lelek lah. Orang lain tak kerja, kau tengah duduk dekat. Maksudnya konsep bekerja dia tu mesti kena kat office. Adakah macam tu dia pandang? Tak, satu konsep juga, dia silap timing datang waktu tengah hari. Orang tu dah sebelum subuh dah start kerja. Waktu tu, pagi dia dah siap kerja. Dia dah tengah hari, dia boleh buat benda lain. Contohnya kalau nelayan, dia tak akan keluar waktu tengah hari. Dia akan keluar waktu tengah malam. Misalnya kalau kita tengok, ataupun penulis getah. Simple lah kan. Dulu atuk nenek kita yang menulis getah, bukan pukul 4 pagi 5 pagi dah keluar menoreh. Pukul 10-11 dah selesai kerja dah. Lepas tu orang British nampak orang Melayu tak bekerja, malas. Sedangkan dia kata malas tu bukanlah tidak bekerja, tapi tidak mahu bekerja di bawah British. Dan itulah hakikat yang sedang berlaku. Orang Melayu dah ada sistem pekerjaan dia sendiri, ada sistem ekonomi dia sendiri. Dan kesan daripada bandar kolonial, sistem itu dianggap tidak menguntungkan. Dan dianggap tidak ada kerja lah. Kau ni tak ada kedai USP contoh lah. Kau ni petani semua tak ada kedai USP. Kau ni bukan buruh lah. Bukan buruh yang macam mana aku nak. Tapi adakah tak bekerja? Dia boleh sustain kehidupannya. Tu sebenarnya tentang persepsi ataupun mitos Melayu malas ni yang dah tulis awal lah. Hatta Prof almarhum Prof Nakib Alatas dah jawab dah tentang mitos Melayu malas. Dan juga Syed Hussein Alatas menulis tentang bahawa mitos Melayu malas adalah satu benda yang telah dibuat-buat untuk menggambarkan bahawa orang Melayu ni memang bangsa yang perlu dibantu oleh kuasa asing atau British lah pada masa tu. Okay. So okey lah, kita nak tengok juga sebenarnya apakah konsep bandar yang kita cakap. Okey, bandar yang maju, apa indikator dia? Contoh, kalau adakah kita tengok Jepun ataupun kita tengok Asia, negara-negara Asia yang besar-besar, China contohnya, adakah itu yang diklasifikasikan sebagai negara maju ataupun ialah dalam konsep pandang kita ni sebenarnya? Kalau mengikut indikator seorang kapitalis, ini adalah sebuah bandar yang maju lah. Di situlah ada industrinya, rakyat bekerja, buruh, ada perbankan, ada ialah berbagai-bagai industri aktiviti ekonomi yang menunjukkan indikator bahawa bandar itu maju lah. Tapi satu sudut yang lain, kita lihat ada masalah di situ. Contohnya isu yang berlaku sekarang, orang dah bincang banyak pun kalau kita tengok dokumentari ataupun penulisan tentang isu populasi di Jepun. Jepun punya populasi dalam beberapa tahun lagi sedang menuju kepada pengucupan. Yang dikatakan negara maju tu. Masa saya pergi ke Jepun, saya tengok dia punya kampung ni dah start orang-orang tua. Dan orang muda semua dah berhijrah ke bandar-bandar. Dan dia tengah sekarang ni Jepun masa saya pergi tu, dia tengah promosi supaya orang-orang ni duduk dekat kampung-kampung juga. So itu hakikat yang berlaku. Walaupun kita kata Jepun ni maju kan, akhirnya kita tengok macam kampung tu akhirnya akan lenyap lah, akan sirna, tidak akan kekal lagi. Itu masalah dia. Sebab apa contoh, bila terlalu sibuk bahawa mereka ini jadi buruh yang efisien, mereka contoh akan keluar kerja, kalau duduk jauh daripada bandar, dia akan naik kereta api laju contohnya kan. Dia akan keluar sebelum subuh ataupun awal lah pukul 5 pagi dan balik tengah malam. Jadi di mana kehidupan mereka yang lain? Maksudnya kehidupan mereka ni sekadar jadi pekerja yang baik je. Dan contoh kalau mereka nak berhibur malam-malam, dia akan pergi ke pub minum arak. Itu budaya yang berlaku. Dan akhirnya menjadikan mereka dah tak fikir dah dari sudut kehidupan lain tentang contohnya macam mana nak bina keluarga.
Sebab Dan tu itulah konsep British yang British nak. Itu yang British nak. Sebagai buruh yang mereka nak, buruh yang bagus, yang dipatenkan oleh mereka. betul. Mereka mahu buruh macam tu. Dan kita lihat hakikat tu berlaku juga di negara kita. Kalau kita tanya generasi muda sekarang, kesanggupan untuk mendirikan rumah tangga misalnya, kesanggupan untuk menambah cahaya mata, mereka kena kira faktor tu. Dulu nenek mak ayah kita gaji berapa je kan, mak tak kerja, ayah je kerja, tapi anak 5-6 orang, 10 orang. Tapi kefahaman kita terhadap kita cakap rezeki, anak ni adalah sumber rezeki, kan. Dalam kapitalis itu tidak nilai. Makin miskin kau, makin ramai anak. Makin ramai anak. Sedangkan mereka tak faham bahawa konsep ekonomi ni bukan sekadar pada material itu saja, tetapi pada sisi kehidupan manusia yang sepenuhnya. Manusia ni bukan sekadar mencari duit. Itu kan, kita ni bukan robot mencari duit. Tapi manusia ni ada kehidupan dia. Dia ada kehidupan keluarga dia ada kehidupan bermasyarakat dia. Dan itu adalah benda yang sihat kan kita cakap. Dan itulah yang sustain kepada sebuah tamadun tadi tu. Itu yang kita kata tamadun tu. Tapi sebenarnya once kita dicorak dengan kecanggihan, misalnya dengan kegahan bangunan, kegahan pakaian, hiburan sebagainya, nampak macam maju. Sebenarnya mereka tidak ada tamadun. Itu satu hakikat yang sedang berlaku. Dan mereka menunjukkan ciri-ciri bangsa yang sedang menuju kepada kemusnahan. Kita ni dah 70 tahun merdeka ni, tapi masih ikut lagi konsep tamadun negara luar ni. Dah nak dekat 70 tahun, tapi masih lagi realiti macam kita ni macam berada di bawah penjajahan lagi. So apa inisiatif? Mungkinlah ada perbincangan di IRIS ke, kan? Maksudnya apa inisiatif yang perlu kita buat? Kesedaran apa yang perlu kita buat? Maksudnya kita berada dalam masyarakat majmuk ni, kan? Apa yang kita boleh buat lah dari segi macam mana penyedaran kita kepada konsep tamadun tadi. Jadi kami di IRIS sendiri memang sekarang sedang lah melaksanakan kajian konstitusional. Itu tentang kita cuba untuk membangunkan satu konsep bagaimana Malaysia yang kuat, maju dan berdaulat ni, apa gambaran yang ada dan apa sahaja yang kita perlu buat untuk capai hasrat tersebut. Jadi bila mana kita bercakap tentang hasrat kuasa ataupun hasrat untuk maju, hasrat untuk membina tamadun, soalan pertama yang kita kena tanya adalah apakah kehendak sebenar yang, kalau kita kata orang Melayu lah dalam konteks Malaysia ni kan, ataupun apa kehendak sebenar rakyat yang mahukan, apa yang rakyat mahukan sebenarnya. Okay, so kalau kita tanya secara umum di luar, dia akan tanya kita nak at least dia boleh dapat gaji yang selesa, dapat rumah murah. Itu dari pandangan nafsu. Dari pandangan dia adakah pandangan nafsu? Dia sebenarnya fitrah juga. Bila kita kata nafsu pun maksudnya keperluan duit tadi itulah. Manusia sebenarnya memerlukan itu. Memang dia perlukan tempat tinggal, dia perlukan makanan, dia perlukan pakaian. Itu adalah formula daripada dulu pun. Mana-mana kerajaan atau mana-mana pentadbir yang boleh menjaga itu, maka dia menjaga rakyat dia dan rakyat takkan melawan dia. Itu yang berlaku. Tapi satu sudut lain, bila mana kita ni sebenarnya, walaupun kita nampak kita ni moden, maju sebagainya, sebenarnya kita dalam keadaan yang kita kata struggle. Walaupun gaji, kalau kita kata ada kawan-kawan kita kerja di MNC misalnya, gaji mungkin 5 angka, 6 angka kan. Rasa macam banyak kan. Tapi sebenarnya kita ni ada satu bangsa yang sedang berdepan dengan cabaran yang besar. Sebab tu tanpa kita sedar, sebab apa kita boleh ukur kita sedang berada dalam cabaran ataupun hidup yang susah. Kalau kita susah, betul ke susah? Kita ada phone, kita ada tak susah. Adalah sebab kita hari-hari memikirkan untuk apa yang kita boleh buat untuk kita survive pada bulan depan, pada esok hari. Hatta kalau kita tanya pada orang yang mungkin gaji dia ngam-ngam, cukup-cukup makan, dia akan berfikir besok dia boleh makan apa. Adakah kita tamadun kalau itu yang masih lagi berlaku dalam perkiraan rakyat? Tapi adakah mindset tu salah? Maksudnya, yalah, kalau kita tak ada mindset tu, maksudnya kita tak ada saya bukan kata mindset tu salah. Saya kata keadaan kita ni sebenarnya keadaan yang bukan keadaan sebenar. Okay, mungkin kalau kita faham lagi, sebenarnya kalau kita kata nampak maju, moden, ada kenderaan, ada kereta ni, okey, cukup lah untuk kita sebagai manusia kan. Tapi keadaan yang menjadikan kita setiap hari berfikir duit, macam mana aku dapat duit, macam mana aku nak survive, macam mana aku nak boleh susun duit, adalah menunjukkan sebenarnya kita sedang struggle. Dia tak boleh fikir dah isu lain. Dia tak boleh fikir dah isu macam mana nak bangunkan bangsa dia, macam mana bangsa dia boleh membangunkan. Dia akan jadi pemikiran yang utama dia adalah macam mana nak cari duit tadi, nak survive saja. Itu satu keadaan yang sebenarnya menyedihkan lah. Dia bukan satu benda yang bagus, dia ada satu benda yang menyedihkan.
bangsa yang dalam kalau kita tengok Ibn Khaldun sendiri, dia sebut bangsa yang ada lebihan ekonomi. Maksudnya lebihan ekonomi ni makan cukup, rumah ada. Contohlah pendidikan, semua dapat pendidikan. Dan dia kata lebihan ekonomi ni akhirnya dia boleh berfikir macam mana nak bangunkan bangsa dia. Macam mana ilmu ni boleh dibangunkan lagi. Bukan sekadar kita berpada dengan ilmu yang ada. Ambil daripada luar, dia kata okey lah kita dah belajar adik buruh, kau kerja TVET ke apa kan, belajar ilmu TVET kau kerja lah kat mana-mana kan. Ataupun ambil degree grad, boleh kerja dalam company. Tapi dia boleh fikir macam mana nak bangunkan ilmu bangsa dia sendiri. Macam mana dia boleh lebih maju. Macam mana R&D, itu satu indikator. Macam mana R&D bangsa dia ni boleh jadi paling top. Kan? Semua bangsa lain, semua negara lain rujuk dia untuk ilmu tu. Maksudnya instead of dia sebagai pekerja dalam masa yang sama, dia juga perlu berfikir dia jadi orang innovator kepada ilmu, innovator kepada ketamadunan, kemajuan, teknologi, R&D tu semua. Tu satu indikator bahawa sebenarnya. Dan kalau dia disibukkan dengan sentiasa bekerja, dia tak ada masa untuk benda tu. Betul tak? Bukan dia sibuk kerja pun, dia sibuk untuk cari duit je. Maksudnya dia barely survive sebenarnya. Faham. So sebenarnya kita dalam keadaan yang susah lah. Bukan satu benda yang bahagia lah kalau kita kata kembali kebahagiaan manusia kan. Atau dalam konteks tamadun tu sendiri, bila kita sibuk berfikir hari-hari nak cari duit, sebenarnya kita bangsa yang struggle. Hatta kalau kita lihat di Korea, di Jepun pun, bila mana berlaku recession, orang hilang pekerjaan, marah kan, rakyat memberontak, rakyat pergi kepada melawan kerajaan, rakyat pergi kepada ambil dadah sebagainya sebagai escapism kepada masalah itu. Okey. Apa message yang perlu daripada IRIS Institute yang boleh disampaikan kepada masyarakat untuk kita membina tamadun kita yang sebenar lah? Pada awal saya sebut, bandar merupakan pusat kuasa dan ini adalah satu sifir yang tidak boleh lari daripada perkiraan kita untuk menjadi sebuah tamadun. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak bangunkan bandar mengikut acuan kita. So dia perlu mula dengan kena tanya kehendak yang betul. Saya orang Melayu menginginkan makna kebahagiaan, makna kemajuan ni apa? Adakah dengan banyaknya harta? Contohlah. Kita kena tanya dengan betul. So apa yang memandu kehendak tu? Pada ilmu dia. So dia lihat macam mana nenek moyang dulu membangunkan ketamadunan. Macam mana di Melaka. Adakah kita bukan maksud kena buat macam sebiji macam mana. Kita intervensi lah. Tapi kita lihatlah apa visi-visi yang mereka ada. Maksudnya contohnya, dahulu Melaka berjaya membangunkan kerajaan maritim. So mungkin itu satu visi yang kita boleh juga capai. Jadi untuk buat kerajaan maritim unggul antarabangsa macam mana Melaka dulu, mungkin perlu kepada ilmu-ilmu hari ni. Kan, dari sudut contohnya kalau kapal tu, kapal nuklear contoh. So satu contoh macam mana kita mengadaptasi ilmu yang dalam pengalaman sejarah bangsa kita untuk kita membangunkan visi bangsa kita pada masa hadapan. Konsep yang dulu tu kita cuba membuat teknologi yang contoh bertani, kita buat konsep bertani yang lebih baik daripada dulu pun. So itulah mungkin sedikit lah apa yang kita kupaskan hari ini. Mungkin dapat memberi sedikit input kepada pendengar-pendengar kita, khususnya bangsa Melayu yang mungkin kita kata agak ketinggalan dari segi dari segi pelbagai segi lah, kita rasa macam ketinggalan. Tapi sebenarnya acuan kita ataupun kita perlu fikir acuan kita yang sebenar. Bukan sekadar kita bekerja, tapi dalam masa yang sama kita membentuk satu peradaban atas acuan kita sendiri. Jadi sekian itu sahaja untuk podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi jika ada podcast yang lain. Terima kasih kepada saudara Fahmi. Sama-sama. Selaku kita punya panelis pada hari ini. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum.